Kenapa bos? Kawan tanah ni, Okey. aku nak ambil balik. Okey, ambil, saya bagi. Tapi dengan syarat, tunggu kami clear lembu. Abang ambil lah. Berapa lama? Sekarang ni, saya boleh keluar. Saya pun tak minat tanah ni dah. Tak betul. Tapi lawan tak lawan. Lawan tak lawan. Okey, abang. Saya minta maaf. Yang pertama, tunggu kami clear. Yang kedua, anda kata sepi ramai saya kata lembu saya tak cerita lagi, dia akan bagi satu arahan. Tanah ni tanah saya. Tahulah bang. Patut saya arahkan kau keluar. Saya pun dah rujuk pejabat tanah, kita kalau boleh minta SI. Sebulan, 2 bulan atau 3 bulan. Kalau tempoh pejabat tanah untuk clear 3 bulan. Pegang janji bang. Tapi Sekejap, biar cakap. Pegang janji. kan untuk cari. Alah, saya Tak elok, tak elok. Okey, kalau tolak saya memang akan terus. Aku duduk keluar. Aku faham. Pergi mahkamah pun tak apa. Tak bakal dia. Saya masuk tanah ni melalui pejabat tanah. Saya sign pejabat tanah. Kalau pun TOL, saya bayar. RM40 pun. Lama sangat tu. Sebab misi dah nak masuk. Sebab abang sebulan nak seminggu je. Abang tak terima. Abang dah setuju. Aku cakap seminggu dulu ni. Okey tak apa. Terima kasih bang. Dengan izin Allah. Semangat untuk kerjaan. Betul.